Bos, Ha? nak tanya boleh? Kenapa tu? Kalau staff boleh trade in cash ke bos? Kau nak buat apa? Nak cari duit sikit lah bos. Cik dia buat apa? Banyak ni. Ni barang-barang kau ni. Semua ceruk saya cari bos. Bang customer ke barang kau ni? Barang saya bos. Kenapa? Saya nak cari Ada duit masalah sikit. Nak cari duit kahwin. Tolong boyfriend saya. Apa pasal kau nak tolong boyfriend kau? Alah bos. Kan lelaki, dia kena cari duit lah. Kan janji nak hidup semati. Iya, itu masa bercinta. Lepas kahwin tu dah tak ada sehidup semati dah. Masa kahwin tu nanti kau punya kubur masing-masing. Alamak. Tapi bos, lambatlah saya kahwin macam tu bos. Ni boleh ambil sebab kau nak kahwin kan. Tinggi sikit bos ambil. Selalu kau ambil ni 27. Sebab staff ni 3,000. Weh, mantap bos. Model lama iPad ni. Model Wi-Fi je. Pro 4 gen bukan M1 ni. Ni boleh ambil 1,003 ni berapa ah? Yang ni 100.5 lah. 100.5. Ni 100. Apple Pencil 100. MacBook Air 13 inch. Ni boleh ambil 2,200 lah. Boleh bos, boleh lah. Boleh, Jadi tak ada bos. So nanti kau nak duit tu cash ke pay? Bos transfer je lah. Transfer Lepas ni nombor mana nak pakai? Handphone dah tak ada. Nombor kedai lah bos. Dah semua nombor kedai kau nak pakai. Kau dah kenapa?